Assalamualaikum, salam sejahtera akak abang. Bersama kita Fika Flower. Hari ni nak buat apa? Ini dia, kita nak kasih tar. Mana yang berlecak-lecak ni? Ni semua kawasan kemah 1. Ada sikit lagi bahagian yang belum ditar. Hari tu geng-geng wak kita dah upah buat. Okey, kemah 2 memang belum buat lagi sebelah kiri. Jadinya kita siapkan sikit-sikit. Okey, macam ni nampak tu. Nak kena angkat tar yang belah luar kemah, bawa ke masuk dalam kemah. Lepas tu nak kena ratakan. Ini pun berapa kali trip ni. Okey, ini kemah 1 tapi bahagian pintu masuk. Okey, nampak tu apa ada. Ratakan. Ni kita nak bagi tebal. Kenapa nak kena tar? Supaya selesa akak abang nak jalan. Tak ada licin-licin, berlecak-lecak kan. Kak abang dah boleh datang walaupun belum habis siap lagi untuk tar dan susun-susun. Tapi kita dah angkat semua pokok dekat kemah baru. Kak abang boleh datang enjoy shopping dekat Fika Flower Landscape, Kampung Melayu Sungai Buloh. Buka hari-hari 9 pagi sampai 6 petang. Jangan lupa join live Fika Flower 10 malam di TikTok Fika Flower Landscape. Okey, akak abang kita boleh post ke seluruh Malaysia. Terima kasih tau selalu support Fika Flower. Thank you so much akak abang yang beli online dan juga yang datang walk in. Okey, kita tengok ni, kita tengah susun lagi ni akak abang, tengah susun. Okey, ini dia sebelum nampak tu. Tanah merah kan. Okey, ini selepas kita dah tar. Cantik tak? Lagi kemas kan? Jemput datang ke Fika Flower Landscape. Bye!